semua. Sejak kebelakangan ini, nama Bella Astilah dan Syed Saddiq kembali hangat diperkatakan. Kali ini, bukan sekadar soal kemesraan atau penampilan bersama, tapi satu persoalan besar yang buat netizen tak senang duduk bila tarikh kahwin mereka. Segalanya bermula apabila Syed Saddiq mengeluarkan satu ucapan yang mencuri perhatian apabila beliau menyebut bahawa tahun ini adalah tahun yang sangat bermakna dan istimewa dalam hidupnya. Walaupun ayat itu ringkas, netizen terus menangkap sesuatu yang lain macam. Di ruangan komen, ramai mula membuat andaian. Ada yang kata, ucapan itu bukan sekadar tentang kerjaya atau perjuangan, tetapi mungkin membawa maksud lebih peribadi. Malah, tim BASE, gelaran untuk peminat Bella dan Syed Saddiq, mula membuat ramalan sendiri tentang kemungkinan tarikh kahwin mereka. Yang menariknya, Bella dan Syed Saddiq sendiri tidak pernah menafikan hubungan mereka, namun pada masa yang sama tidak juga mengiyakan secara rasmi. Sikap berdiam diri inilah yang membuat netizen semakin yakin, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dirancang rapi. Setiap kali mereka muncul bersama, netizen melihat keserasian yang konsisten, bukan dibuat-buat, bukan sekadar gimmick. Dari cara bercakap, senyuman, hinggalah cara mereka saling menyokong, semuanya nampak matang dan tenang. Ada netizen yang mendakwa, jika benar tahun ini istimewa, seperti yang disebut, maka kemungkinan besar satu pengumuman besar bakal dibuat. Namun buat masa ini, semuanya masih teka-teki. Jadi persoalannya sekarang, adakah tahun ini benar-benar tahun Bella Astilah dan Syed Saddiq melangkah ke fasa seterusnya? Atau netizen yang terlalu jauh berangan? Komen di bawah, korang tim BASE percaya atau masih tunggu bukti?